Ya, sekarang ni pukul 2 suku petang. Kita berada di Bandar Bukit Besi, bandar bersejarah. So kita tengok ni hasil tinggalan penjajah dululah. Rasanya Jepun ke British, rasanya Jepun punya ni. Punya apa? Tempat dia punya itu biji timah. Tengok ni ni. Kesan tinggalan dia. Runtuhan. Ni dia punya monumen yang ada sekarang ya. Masih tinggal dia orang ni. Dah runtuh ni. Ni benda ni atas bukit ni menyeberangi jalan sana. Sana. Tu seberang sana tu ialah tu. Tempat dia proses biji timah. Sebelum dia angkat bawa balik ke Jepun ke British ke. Tinggi juga atas bukit ni. Okey. Tengok sana. Tu bukit pun dah gondol banyak. Hujan sikit, hujan gerimis. Okay, ni bukan terowong ni. Dia macam dia buat tarik biji timah. Tu lah. Dalam dia punya ni. Kolong apa? Tu cerobong asap dia. Buat proses biji timah zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman penjajah dulu. Ni kesan runtuhan dia. Sama je macam dekat Kotak Formosa tu Formosa ada Kotak Formosa. Kita sini Terengganu ada benda ni lah. Binaan macam ni. Di atas bukit. Tu dia, tengok. Okey. Jumpa lagi. Bye bye.